Pengiktirafan kemahiran tidak formal. Contohnya ada pekerja-pekerja yang daripada mula dia bekerja tidak ada persijilan. Sasaran rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 untuk mencapai 60% penyertaan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Saya dari pihak industri melihat kerajaan telah mengambil beberapa langkah utama strategik bagi memastikan maklumat ini tercapai. Antara langkah-langkah tersebut seperti penyelarasan dan penambahbaikan ekosistem TVET itu sendiri, di mana penyelarasan kurikulum atau silibus TVET dan awam dan swasta itu kena ada keseragaman ataupun uniform, ya, untuk tidak semestinya mereka itu bergerak secara solo, ya. Penerapan standard industri perlu ada. Saya tekankan tadi, iaitu industri kena ada, dan juga perkongsian dengan industri. Kerjasama dengan syarikat-syarikat besar seperti program pelatihan internship program ataupun apprenticeship program, sekarang ni kita panggil akademi dalam industri, perlu dititik beratkan, ya. Dan juga kempen TVET pilihan pertama dan kempen-kempen penjenamaan semula TVET ni perlu juga dilaksanakan. Insentif kewangan daripada kerajaan, ya, untuk institusi-institusi latihan ini. Penggunaan teknologi dan pendigitalan TVET itu amatlah juga penting. Pengiktirafan kemahiran tidak formal. Contohnya ada pekerja-pekerja yang daripada mula dia bekerja tidak ada persijilan. Perlu dipersijilkan mereka ini melalui skim yang ada sekarang, iaitu PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu. Itu perlu diteruskan, ya.